untuk orang-orang miskin dan anak-anak yatim. Anda adalah keluarga kami. Ahli keluarga bagi kerajaan ini. Seluruh tenaga dan upaya kerajaan negeri Kedah Darul Aman yang dibarisi oleh ahli-ahli yang berhormat, pegawai-pegawai kerajaan adalah bertujuan untuk menyantuni orang-orang miskin dan anak-anak yatim sebagai satu keluarga besar Kedah Darul Aman. Itu je nak kata. Pasal pada masa kita miskin, tidak bukan orang kaya. Kita tak pernah dengar orang kata lagu tu kat kita. Dan kita pun jarang diberi kesempatan untuk bersama dengan orang-orang yang ada kuasa untuk buat polisi yang memandang muka kita. Polisi dulu dia pandang muka orang kaya. Pasal mereka tu ada duit. Polisi yang baik duduk mereka. Duit tu main kat dia sama. Kita lah ni tak boleh tu. Polisi dan dasar kita. Kerja buat kita kena pandang orang miskin. Pasal semua kekayaan ni bukan main pada manusia. Kaya rezeki melimpah ruah ni semua Allah yang Maha Kaya bagi. Bila kita bagi perhatian serius kepada orang miskin, anak-anak yatim, fisabilillah yang Allah perintahkan kita, maka super kaya tu dia akan main kat kita, insya-Allah. Itu sajalah beza kerajaan dulu dengan lah ni. Saya harap kerajaan persekutuan pun tengoklah kita. Kita bukan orang kaya. Kita negeri orang-orang miskin. Bila kita minta sesuatu, jangan letak politik tu di depan. Tengoklah kami ni mewakili siapa. Siapa ada di belakang kami. Jangan tengok muka Sanusi tu, barulah marah dia. Sanusi bukan jahat selalu. Jahat pasal ada mikrofon dia. Kita ganas pasal dapat mikrofon. Tak bagi mikrofon, kita tak ganas. Kita pun baik. Pasal aku nak cakap, bagi Han dengar. Maka kita pun cakap. Bila cakap kasar, Han dengar. Masa cakap halus, Han tak dengar. Jadi kita cakap kuat sikit. Tengoklah siapa yang ada di belakang kami. Tengok siapa orang-orang yang kami jaga. $200 juta, $100 juta bukan besar. Cik ya. Saya ingat. Kekek berterbang. Dewa tu daripada pergi mata dunia tu lebih daripada tu. Gerak seorang dua aja. Apa pergi kat kami? 2.2 juta orang di sini. Perlu kepada benda tu. Bagilah kepada kerajaan kami uruskan. Untuk kebajikan rakyat di Kedah.